Hai semua, kami merupakan satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu nama saya Andrea dan rakan-rakan saya Chenyi, Putra, Amalin dan Hafiz. Untuk tugasan kali ini, kami memilih 5 aktiviti utama dalam sistem pengendalian, iaitu error detection, protection, execute the program, resource allocation dan communication. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana sistem pengoperasian melaksanakan proses execute the program. Pertama, saya membuka menu Start dan menaik aplikasi iaitu Notepad. Apabila saya menekan ikon Notepad, sistem pengoperasian akan mencari fail boleh laku atau executable file dalam storan komputer. Seterusnya, komponen loader akan memuatkan arahan program ke dalam memori utama dan CPU scheduler akan mengatur giliran supaya pemproses boleh melaksanakan arahan tersebut. Dalam masa yang sama, memori manager akan memastikan semua memori digunakan dengan betul dan proses manager akan memantau status program semasa ia dijalankan. Setelah Notepad dibuka, saya menaik sedikit teks sebagai bukti bahawa sistem pengoperasian telah berjaya mengeksekusi program ini. Akhir sekali, apabila saya menutup aplikasi, OS akan menamatkan proses dan melepaskan semula sumber memori yang digunakan. Sekarang saya akan tunjukkan satu aktiviti sistem pengoperasian di bawah topik protection. Pertama, saya pergi ke setting, kemudian ke account dan tekan sign in option. Di sini kita boleh pilih nak password atau nak PIN dan masukkan keterlaluan yang baru. Apabila saya telah tetapkan keterlaluan ni, sistem operasi ni dia akan menyimpan maklumat kita. Seterusnya ialah apa yang berlaku dalam OS masa aktiviti. Sistem operasi ni dia akan menyimpan keterlaluan dalam bentuk inskripsi. Dan bila saya log masuk ke laptop saya, OS ni dia akan bandingkan keterlaluan yang saya type dengan data yang disimpan tadi. Kalau betul, barulah sistem ni dibenarkan saya masuk. Seterusnya ialah komponen OS yang terlibat. Yang pertama ialah User Manager. User Manager ni dia dapat mengurus akaun dan login pengguna. Yang kedua ialah Security Subsystem. Dia ialah menyemak kesahihan keterlaluan betul atau tidak. Yang ketiga ialah kernel. Dia boleh mengawal proses keselamatan sistem. Kita buka Task Manager dan nampak CPU, memory disk dan network. Bukan sumber merujuk kepada proses di mana sistem pengendalian OS menguruskan dan membahagikan sumber-sumber perkekasan dan perisian komputer seperti memori, CPU, peranti I/O dan fail kepada pelbagai proses atau tugas yang bersaing untuk sumber tersebut dengan maklumat untuk memastikan penggunaan sumber yang cekap, adil dan bebas daripada kemutuan deadlock. Ketika aktiviti dijalankan, OS berfungsi sebagai pengurus sumber utama dan menjejaki status setiap sumber, menetapkan polisi untuk peruntukan dan penyah peruntukan dan melaksanakan polisi tersebut melalui penjadualan seperti CPU scheduler dan disk scheduler. Komponen OS yang paling utama terlibat dalam peruntukan sumber ialah pengurus memori, memory manager yang mengawal ruang memori, penjadual CPU, CPU scheduler yang menentukan proses mana yang akan mendapat masa CPU dan pengurus peranti I/O, I/O device manager yang menguruskan peruntukan peranti input output. Seterusnya yang keempat adalah error detection. Pertama sekali, saya akan matikan Wi-Fi supaya komputer benar-benar berada dalam keadaan tanpa rangkaian. Kemudian buka pelayar web seperti Google Chrome dan cuba layari internet. Akhirnya ia akan memaparkan no connection. Soalan B pula yang pertama sekali adalah user action. Mula-mula saya akan buka Google Chrome dengan tanpa internet. Yang kedua adalah OS check connection. Pada masa ini, OS sedang memeriksa sambungan melalui network stack. Yang ketiga adalah no response detected. Sebagai contoh, kalau kita buka Task Manager, boleh nampak tak ada aktiviti data pada bahagian network. Yang keempat adalah error message generated. Sebagai contoh, kalau kita buka command prompt dan kita type macam ni, dia akan keluar mesej ralat. Yang kelima adalah OS troubleshooting process. Kalau kita buka benda ni, OS akan mula mencari punca sebenar. Semasa proses error detection berlaku, beberapa komponen sistem pengendalian bekerjasama untuk mengesan dan melaporkan ralat. Pertama sekali adalah network manager akan semak sambungan Wi-Fi bagi pastikan rangkaian aktif. Kemudian, Davis driver pada kad rangkaian hantar maklumat kepada kernel jika peranti gagal mengesan isyarat. Yang ketiga adalah kernel. Kernel pula memproses maklumat itu dan arahkan sistem untuk hasilkan mesej ralat. Yang keempat adalah sistem utility seperti network troubleshooter bantu semak punca sebenar masalah. Assalamualaikum, saya akan terangkan cara sistem komunikasi berfungsi dalam OS. Yang pertama, kita buka command prompt dan kita akan menuliskan IP config untuk mendapatkan IP address kita lah, dan semua ini memerlukan IP untuk kita berkomunikasi lah antara satu sama lain. Dan yang kedua, kita akan membuatkan request packet kepada google.com. Kita akan menggunakan ping google.com untuk request packet kepada server Google, dan server Google akan reply seperti inilah. So, saya akan terangkan reply from ini ialah alamat server yang membalas kepada IP kita lah, dan byte ini pula ialah size yang dihantarlah kepada kita. Dan time ni pula ialah masa yang diambil lah untuk balasan diterima seperti ini, 16 milisecond, 18 milisecond dan seterusnya lah. Dan TTL ini pula ialah time to live, ia menunjukkan berapa jauh paket boleh pergi dalam rangkaian. So dengan ini membuktikan bahawa komunikasi berjaya berlaku antara komputer saya, itu klien, dan server Google melalui internet menggunakan protokol ICMP lah. Dan itu saja daripada saya. Secara keseluruhannya, sistem pengoperasian berperanan penting dalam memastikan komputer berfungsi dengan lancar dan selamat. Melalui 5 fungsi utama, iaitu error detection, protection, execute the program, resource allocation dan communication, kami memahami bagaimana OS mengurus ralat, melindungi sistem, melaksanakan program, membahagi sumber serta membolehkan komunikasi antara proses. Semua fungsi ini saling melengkapi untuk memastikan sistem komputer beroperasi dengan cepat dan stabil.